Oh, start. Alhamdulillah. Hello guys, assalamualaikum guys. Petang-petang selamat datang guys. So geng, first of all aku nak ucapkan selamat datang kepada yang baru sampai atau baru jumpa YouTube channel ni. Hai, nama aku Hakim. Dan kepada yang dah lama lagi YouTube channel ni, aku nak ucapkan jutaan terima kasih guys kerana masih lagi sudi melayan. Aku doakan usaha kau ni pemudahkan, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik guys. Petang ni cadangnya nak try cari spot-spot yang tak pernah datang lagi lah. Tapi tak ada, orang kata apa, tak ada rezeki lah kan. Tak ada rezeki, cuma masa tu tak cukup. Masa tu tak cukup. Jadi sekarang ni lebih kurang pukul 5.50 guys. Sekarang lebih kurang 5.50. Dan aku tak tahu nak mancing kat mana. Jadi macam korang tengok yang kat belakang ni lah guys. Korang tengok kat belakang ni, spot ni aku dah pernah mancing dah itu kat video sebelum ni. Jadi tahun ni aku nak mancing lagi kat spot yang sama lah guys. Ini kita orang bertiga ni, dengan Alip. Ni dengan Alip. Try warna ni. Member dah standby, tuan banyak guys. Hey. Okay guys, jom tanpa masa lagi kita tengok macam mana. Kita adalah hasil untuk tahniah masa singkat ni kan. Kita try je, besar kecil tak kisah, janji tak kumpau. Okay guys, pada sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Let's go, kita mancing guys, jom. Memang dinding. Sama, tak tiny tackle lah. So guys, petang ni tu air cantik ni. So aku nak pakai soft rock dengan standby SP. Tengok lah macam mana. Yang ni standby dalam kocik lah. Malah aku nak bok-bok ni. Okay guys, let's go. So ini hari setup aku. Ni guys, Daiwa Zillion TWHD 1520 SHL. Line daripada Ozmi, leader Pixori guys. Rod Fuego. Okay, jom kita test. So SP ni aku simpan lo, pasang poket. Aku nak pakai soft rock lo. Cuma kita tak adil lah guys hasil untuk petang ni. Hasil sekejap ni. Sekarang lebih kurang 5.55, lebih kurang 6 lah. Pukul 7 nak kena balik lah. So ada masa dalam 1 jam. Tanpa masa lagi, let's go. Kita mancing. Okay, turun sini. Bismillahirrahmanirrahim. Air cetek ni. Bismillah. Paskas. Di atas dunia. Apa dia? Jom guys, kita depan lagi sikit. Oh ya, ada situ. Pantat beruk je aku baling. Kena strike. Alhamdulillah. Sudah kena bos. Alhamdulillah. Padu geng. Wih, benda ni. Strike pertama guys. Okay. Padu. Yes, mantap. Strike pertama. Alhamdulillah. Balik berapa kali? Ya. Tu lah. Aduh, dia main kat tepi-tepi. Ya Allah. Wih, auto release. Dia main kat tepi je. Okay guys, let's go. Kita tes lagi je. Alhamdulillah, strike pertama. Okay, kita tes lagi. Bismillah.
Dia ada kat tepi ni guys. Sebab air apa kata? Air cetek. Jadi dia main kat tepi sebab dah 2 hari guys. Kat sini hujan lebat tau. Hujan lebat. Kalau korang perasan tengok kat sini bahagian belah sini dia putih. Ni air naik. Tu nampak para siapa? Tebing sana tu warna putih tu kan. Air tinggi guys 2 hari lepas. Ni sekejap lah ni kiranya surut. Kita try pakai SP pula kan. Okay, kita try main bawah pula. Wish, rumput ni gatal lah shoot. Bismillah. Tanpamu menegaknya. Ketuk lah. Ketuk lah, tak nak ketuk lah. Air dah cantik ni. Start. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih, bujuk weh. Bujuk Dul. Wih, bujuk. Wih, besar weh bujuk weh. Apa besar weh bujuk. Bujuk Dul. Alhamdulillah. Wih, besar weh bujuk weh. Bujuk tu. Bujuk dah. Udah. Weh, apa lesen bujuk kan. Saya padu weh bujuk weh. Quality elok ah. Alhamdulillah guys. Bujuk guys. Kasar geng bujuk ni saya. Udah. Padu geng. Bujuk saya sepadu guys. Lesen bujuk weh. First time aku dapat bujuk. Siap. Wow. Tertelan weh. Lesen first time weh semua hidup aku dapat lesen bujuk. Alhamdulillah guys. Padu geng, saya bujuk geng. Kasar. Alhamdulillah. Tak kumpul. Aku tu kaitan ni. Depan tu aku lari. Okay guys. So ada baki masa lagi sikit ni. Try sekali. Bismillah. Tengok lagi lah. Okay guys, so guys, takat tu je lah guys cerita untuk petani guys. Alhamdulillah hari manis-manis guys. Aku mancing pun lebih kurang 1 jam tadi aku start mancing pun dah pukul 6 dah kan. Dah pukul 6, so sekarang ni dah pukul 7 7-6 minit. So dalam 1 jam lah mancing kat sini. Alhamdulillah guys, hari manis-manis. Haruan seko dan yang paling jackpot bujuk seko guys. So
Sejujurnya guys, aku semua hidup aku mancing kan, aku casting selain pada aruan, toman apa semua kan. Ni baru first time aku dapat bujuk. Kira ni lesen pertama aku untuk dapat bujuk lah guys kan. Jadi memang padu. Boran, macam mana Boran? Ada hasil tak? 2 kali dah tu kumpau. Kumpau lah. Tapi Boran kumpau pun tapi dia ada stil yang sambut lah guys. Ada 2 kali lucut kan Boran kan. 2 kali lucut guys. Tapi tu lah sayang dia lucut tadi ke depan kaki je. So alhamdulillah kan, janji adalah manis-manis kan, buat hiburan walaupun masa tak lama, 1 jam mancing. Asal dapat release stress kan, daripada nak fikir benda bukan kan, kerja ke apa ke, stress mancing. 1 jam pun jadi lah macam ni. Dapat ruang kecil pun okey lah. Lagi dapat jackpot bujuk lagi kan. Lagi lah kita release stress lah kiranya kan. Jadi itulah guys, aku nak tamatkan video kat sini. InsyaAllah ada sekali kita jumpa lagi di next video. Sebab sekarang pun dah maghrib lah guys. Kita orang pun dah siap-siap nak balik dah. Malah lah maghrib kat tempat macam ni kan. Jadi kita jumpa lagi di next video guys. InsyaAllah. Jangan lupa kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi di next video guys. Okay, bye bye. Assalamualaikum.